Hai, ini Nazwa, anak ketiga saya. Kalau tengok gambar haiwan kan, macam-macam dia boleh tanya. Kenapa hidung gajah panjang lah, mulut gajah mana dan macam-macam lagi. Sebab anak-anak umur 2 hingga 5 tahun, mereka boleh tanya 23 soalan setiap 1 jam. Maksudnya 200 hingga 300 soalan sehari. Banyak kan? Tapi sebenarnya itu tanda kognitif mereka berkembang. Apa-apa pun, curiosity ni semua bergantung pada kekuatan dalaman anak. Macam mana nutrisi mereka diserap. Senang cerita, semua tu bergantung pada usus yang sihat. Ya, sebab itu saya sokong kekuatan usus anak dengan Frisogold yang diperkaya dengan probiotik untuk penyerapan nutrien yang lebih baik. Bila kekuatan dalaman mereka sihat, anda boleh dengar macam-macam soalan yang tak akan pernah terfikir oleh akal kita. Jangan risau, parents boleh guna tips 3R ni. Mula-mula kita respon. Contoh, Nazwa nampak hidung gajah panjang ke? Kedua, reflect. Kita tanya dia semula. Contohnya, Nazwa rasa macam mana agaknya gajah ni nak masukkan makanan dalam mulut. Ketiga, relate. Alang-alang dia dah tanya banyak pasal gajah, saya connect it to real life experience. Kita bagi Nazwa ni tengok gajah yang sebenar. Bagi dia cuba beri makan pada gajah. Barulah dia tahu kenapa belalai gajah tu panjang. Let them ask, let them learn. Growing up together naturally with Frisogold.